kembali kita di YouTube channel Jom Pilot. Yeah. Jadi dah lama kita nak buat YouTube. Hari ni kita nak buat YouTube sebabnya hari ni kita nak berjalan. Tapi tak tahu plan kita nak ke mana. Barang-barang semua dah kemas kat belakang. Tapi tak tahu hala tuju ke mana. Jadi kita tengoklah ke mana kita akan pergi selepas ni. Dan kita akan sambung kita punya video seterusnya. Alright. Okay, nampak? Bye. Ya. Jom. Okey, kita sambung semula. Tadi kita punya plan tak tahu nak ke mana. Dan sekarang kita dah dapat dah plan kita. Kita nak pergi ke Kelantan. Dan sekarang kita berada di jalan nak pergi ke Great lah. Jalan Kuala Kangsar lah. Dah baru keluar daripada tol. Kita dekat traffic light ni lah. Dah start jalan. Kita nak pergi ke Great. Mungkin kita akan singgah dekat sana. Cari makan ke apa dulu, baru kita akan teruskan perjalanan kita. Okey, jom kita jalan dulu. Bukan tidur je dia nampak. Ya. Dia tadi nak tidur. Tapi dengar ada bunyi gajah, dia bangun balik. Okey, kita jalan dulu. Right. Okey, dan sekarang kita singgah di Pekan Lenggong . Demo nak makan. Jadi kita singgah dekat sini lah. Sebelum kita sambung perjalanan kita. Kita makan dekat restoran nasi kandar. Sebabnya demo dah lapar. Okey, kita tengok Pekan Lenggong. Dan lepas kita makan nanti, kita boleh sambung perjalanan kita. Okey. Kita singgah sekejap. Makan lah. Itulah makanan memang. Apa? Uish. Good. Good ya. Ya, ni pun bangun tidur. Ni lauknya ayam. Satu lauk mak, satu lauk anaknya. Zira. Tengok air punya lauk ya. Air makan apa? Kambing. Air makan kambing. Kalau kandang rasa kayu. Ui, sedap ke lauk air. Ni bagi dia makan dulu lah. Lepas tu kita sambung semula perjalanan kita. Okey, dan selesai kita makan jadi. Kan? Kita nak sambung perjalanan kita balik. Buka pintu. Sini sebelah sini. Macam biasalah. Dulu masa kita ada Azia, kereta Azia kita buat macam ni. Ada tilam pelampung. Tilam angin orang cakap. Di belakang barang-barang kita. Standby untuk dia tidur. Okey, naik air. Slipper tak situ. Dia pada belakang juga. Okey. Jom. Kita gerak dulu. Bye-bye. Okey, jadi sekarang kita dalam perjalanan dari Great tadi nak pergi ke Jeli. Ni lah rupa jalannya. Ada yang elok-elok lah kan. Ini buat pertama kali lah kita ikut jalan ni. Dan buat pertama kali juga lah kita nak ke sana, nak ke Jeli. Pergi ke Kota Baru Kelantan. Ni rupanya jalannya. Ni kira dah kawasan hutan lah. Line pun payah nak dapat lah. Kan? Jam pun menunjukkan lagi 10 minit lebih kurang pukul 6 petang. Jadi kita sampai ke malam lah ni jalan ni. Dan masih segar lagi lah. Mata 5 beranak ni Okey. Jadi semoga selamat sampailah kita.
walaupun kita akan sampai dalam apa jalan gelap nanti, dah malam. Semoga selamat sampai. Okey. Bye-bye. Ya. Hai. Bye-bye. Wish, si kecil pun bye-bye. Bye-bye lah kau mak. Bye. Okey, dan sekarang kita sudah sampai ke destinasi kita yang seterusnya, iaitu di Petron. Petron Jeli ya. Kita dah sampai dah kat Jeli. Kiranya ni Petron pertama lah daripada Gerik tadi. Kita jumpa pam minyak yang pertama kat sini. Nampak? Alhamdulillah kenyang. Baru nak sedawa dah jadi makan. Nampak? Nampak kat Petron? Nak makan roti? Roti apa? Ni dia banyak keluar. Pergi beli makanan dekat dalam tu. Kita tinggal sini lah berdua. Dia makan dalam tu. Dia pun dah belilah jadi. Makanannya. Roti? Apa makan roti? Tengok makan Maggi Tira. Ya makan Maggi ya? Ni makan roti budak ni. Mangkuk. Mangkuk. Mangkuk? Nanti nak buka dalam ni. Ya. Ayah bawa yang mangkuk. Air? Ish. Pilih layu. Ini kan besok. Maggi kari lah. Oh, Maggi laju je kau makan Nampak okey makan roti ya? Ya. Makan. Lepas je siap makan ni kan, kita terus gerak pergi ke Kota Baru lah. Mungkin kita akan menginap dekat sana nanti. Kita akan tidur sana. Sama ada tidur dekat hotel ataupun kita akan tidur dalam kereta. Kan, lepas sampai sana pun pukul apa kan? Okey, jadi jom kita rehat dulu. Lepas tu kita sambung perjalanan kita. Alright. Ciao. Okey, jadi selepas selesai kita duduk dekat Petron tadi, kita berjalan dekat Wakaf Cik Wah. Ini namanya Wakaf Cik Wah. Kita tengok banyak jualan-jualan yang ada kat sini kasut dan juga kain baju. Hai? Jom. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Macam-macam jenis jualan lah ada kat sini. Jadi kita dah pusing lah. Tengok barang kemas pada jual kat sini. Itu apa tu? Oh, itulah dia kan. Beli sikit. Try rasa. Etok. Oh, ni lah etok. Makanan yang viral tu. Etok. Etok bakar. Etok salai. Etok salai. Tapi Nishan je nak mencari buah mangga dia jadi tu. Oh, dah jumpa dah buah mangga dia. Itu dia buah mangganya nampak. Yeah. Apa tu? Apa ni? Itu buah manggis. Dia nak manggis. Ya, kamu semua kamu nak makan. Tu jambu. Satu piring RM10. Nenas pun ada. Baby nenas. Oh, mak kamu dah beli dah. Dia dah beli dah makanan ni. Tanya atok-atok tu berapa atok? Kita beli atok. Etok. Apa-apalah. Janji beli kita makan. Makan. Demo dah dapat dah. Makanan demo jadi. Kan? Apa? Jadi kita nak balik ke kereta kita lah. Lepas tu kita akan cari tempat makan yang best. Sebenarnya kali kan perut kita pun dah lapar lah. Tapi masih boleh lagi apa kata orang. Boleh tahan lah. Kalau kita makan kan apa mungkin makanan yang ringan lah. Alright. Jadi kalau ikutkan dah letih jalan ni. Kita satu ni kita pusing tu. Kan?
Alright. Jom kita pergi kat kereta dulu. Hop. Bye. Bye Nafas. Ini tiba masanya untuk kita berangkat pulang. Kita cari makanan dekat luar pula. Sebabnya dekat sini banyak makanan kudak-kudak orang cakap. Ni ada jual lychee, jambu, buah rambutan. Kat sini ada kain baju, banyak kain baju paling banyak kat sini. Ni demonya lah, duduk sini makan jadi. Dapat makan lah? Dia paling suka lah. Maknya tak habis-habis lah. Dia pegang kipas kan. Panas katanya. Alright. Jadi sekarang kita sudah pun sampai ke Kota Baru. Boleh katakan dekat tepi laut jugalah. Kota Baru ni. Ni kita singgah makan dulu lah. Kalau kita tengok dekat sini, makanan sini boleh tahan lah. Dia punya harga lah. Mungkin sebab dekat dengan tepi laut kan. Kita nak pergi beli air je. Air kat mana? Air belah sini. Tadi kita ada order nasi ayam. Right. Okay, kat sini jual air. Kita beli air dulu. Lepas tu kita akan pergi ambil nasi ayam kita jadilah. Tengok macam-macam jenis orang dekat sini. Kita ambil air dulu. Dia tengah makan nampak. Jangan minum air dulu. Minum air mineral dulu. Tahu? Ya betul. Ya. Mana berapa ni akak? Sudah. Okey nak dulu. Okay. Alright. Kita dah bayar. Makan jadi kita makan dululah. Nampak? Jebik je. Oh, dia main tu. Nampak? Kenapa? Apa ayam ni? Jebik je. Apa ayam? Hey. Makan dulu nanti baru minum. Makan dulu. Tengok. Ni nasi ayam Bangkok. Bangkok bukan Bangkok. Bangkok. Ni air makan jadi. Daging apa namanya? Roti daging. Sedap air? Sedap. Ada bawang kan? Tadi tak makan bawang. Iya. Uish. Air makan roti daging tu. Bawang. Ada bawang? Bawang pun sedap. Bawang yang itu yang bawang tak pedas tu. Ya. Okey, tiba masa untuk kita makan dulu. Lagi tak nak ayam. Dan kita punya nasi ayam tadi. Lepas ni kita akan sambung balik video kita. Mungkin tengoklah kita ke mana kita akan pergi. Cari tempat tidur dulu kan. Lepas tu kita akan sambung besok pula. Alright. Okay. Kita makan dulu. Okay. Jadi kita beli etok. Jadi kita nak rasa macam mana rasanya etok ni. Okay. Kita ambil yang besar. Dia kena gigi apa? Inisi dia. Etok dia. Nak buka. Dia kena gigi dulu. Dia ada yang susah nak buka, ada yang senang nak buka. Ni dia. Ni ada yang Dia macam separuh masak lah. Mentah-mentah macam tu lah. Separuh masak lebih kurang lah. apa? Jadi kita cicah dengan sos nasi ayam ni. Kita makan nasi ayam yo. Cicah. Nasi ayam Kita makan. yo. Amat. Memang rasa dia macam belum masak. Kalau orang tak kuat makan mentah, memang tak boleh makan. Tapi kita dah biasa sebab kita lebih kurang orang asli juga. Jadi dah air. Kita boleh makan. Yang ni tak ada apa-apa. Kita baru buka. Ya, apa boleh makan? Tak ada apa-apa. Air boleh makan? Boleh. Mana dia lebih kurang lah. Macam orang asli. Jadi, kita makan lagi satu. Memang mentah. Dalamnya warna kuning. Kita nampak macam mentah betul.
Tapi kita cincang sos ni sedap sikit lah. Ni Sos. dia dah pecah dah. Sos nasi ayam tadi. Aduh. Ni, apa sup bolia? Jatuh. Aduh. Sedap. Okay, kita makan dulu. Bye. Nanti kita sambung video seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Kita sekarang berada di Pasar Besar Siti Khadijah. Ni dia. Ni dah apa keadaannya. Pasar Besar Siti Khadijah. Nampak? Ya? Nampak? Kita tengoklah apa ada kat dalam. Jom. Jalan-jalan dulu. Telur burung puyuh. Tu bukan telur dinosaur. Oh, sana barang-barang besar, ikan. Jadi kita jalan-jalan lah tengok. Kan? Ni buat pertama kalinya lah kita masuk dekat pasar ni, Pasar Khadijah ni. Kita jalan dan terus berjalan. Kita nak mencari makanan sarapan nampak? Dia ni tak nak jalan, nak berdukung pula. Jadi kita tengoklah dekat depan tu. Apa yang ada. Tengok kat sini. Pelbagai jenis. Apa kata orang? Macam biskut raya lah. Kat sini lah. Tengok tu. Apa tu? Apa tu? Nampak? Apa ni? Wow. Sana ada buah-buahan. Sana ada buah-buahan, nampak? Kat sini ada buah. Buah rambutan. Buah mempelam. Dengan limau bali. Wah. Inilah keadaan pasarnya. Ni semua makanan pagi lah. Dekat atas, kat sini ada juga, dekat atas pun ada. Jadi kita akan ronda dekat sini, kita tengok makanan-makanan yang ada lagi. Kalau kita tengok dekat sini, memang lain pada lain lah. Biasa kalau kita beli kuih ni dekat tepi-tepi jalan ni kan. Ni kuih ni dekat pasar. Mana Pasar Siti Khadijah ni, banyak, bukan bukan sekadar makanan kering basah saja, tapi makanan kering pun ada. Dan juga kuih muih. Kita tengok kat sini. Macam-macam Ni kari pak ni kecil. Kecil kari pak ni. Ni sak bundut dah ni. Ada orang tempah kot. Sebelah ni ada jual sayur-sayuran. Ini. Apa ni? Ya tepi sikit Ini tapai. Kan tapai. Tapai ke? Boleh beli tapai. Ni kuih muih nampak. Banyaknya kuih muih kita. Pelbagai-bagai. Orang pun ramai. Bukan kuih je banyak. Orang pun ramai nampak. Sampai sana. Duk membeli. Yang ni tapai. Kita memang kena belilah tapai. Tapai ke betul kan? Kita tengok dekat sini ada dodol lah. Dodol ada. Ini apa? Perumpan laut. Kita tengok macam-macam ada jenis hidangan dekat sini. Kuih yang tak pernah kita tengok pada. Ni kopor-lekor lah. Ni ada ketupat palas. Wah. Macam-macam ada kat sini. Ni kuih tadi lah. Macam-macam jenis kuih muih kat sini. Rambang mata. Kalau kita tengok. Berbagai jenis. Ada durian pulut pada.
durian pulut pada jual. Oh, nampak tu. Lepat pisang pun ada. Ni apa ni? Cendol. Oh, yo, macam-macam jenis lah. Kuih yang kita tak pernah tengok pun banyak. Kita beli kuih pelik-pelik lah ni makan. Tengok. Oh, macam-macam ada jual. Ya. Ya kenyang lah. Apa lagi? Macam-macam ada jual. Okey, sekarang kita berada dekat tingkat atas. Dekat tingkat atas ni pun macam-macam ada. Berapa besarnya udang. Berapa sekor tu. Dekat atas ni memang tempat makan sarapan pagi lah. Kita tengok macam-macam ada. Kita carilah tempat untuk kita makan dulu. Untuk sarapan. Belah sana lah. Jom. Itulah udang besar. Macam-macam ada jual kat sini. Nasi tom yam, nasi sup perut. Wah, sedap ya nasi sup perut baru RM7. Nasi tom yam di RM6.50. Tak ada mahal lah. Kalau dekat Ipoh mungkin RM8-9 lah. Kurang-kurang RM8-9 mesti ada lah. Jadi kita teruskan kita punya tawaf kat sini. Nampak. Itu apa tu? Apa tu? Laksam. Ni ada nasi goreng, kuah goreng, mi goreng, Maggi goreng. Itu tergantung dah apa? Keting. Keting. Wah. Asam campur, sup campur. Perut bulat. Uish. Memang pelik-pelik lah nama makanan kat sini. Kita kena cubalah. Tu kenapa ramai-ramai belah sana? Diorang beratur nak makan ke? Beratur bayar lah. Wah. Makannya nampak. Dia punya pinggan dia. Pinggan dia macam apa? Bukan talam, orang panggil apa? Alamak. Ada botol kaca. Air botol kaca. Ni style lama ni. Ya, zaman-zaman legend ni. Pakai botol kaca air sasi oren. Wah. Okey, jadi kita dah dapat tempat duduk ni. Tempat duduk ni kurang sikit orang lah. Dekat sana dalam tu orang ramai. Lepas tu, yelah, bila ramai ni macam biasalah. Lemah sikit. Dekat sini kita ada ruang sini. Angin ada lalu. Jadi tak ada panas kan. Okey, jadi kita beli makanan kita tadi. Kita tak tahu apa nama. Kita beli je. Kasih dulu. Nampak tu. Oh, show. Lepas tu, ini kuih apa kita tak tahu. Kelapa dengan bukan pisang. Yang apa pisang dia lain. Pisang ke? Ya, pisang. Pisang. Betul lah. Dalam ada pisang. Kita try makan lah. Okey, kita tengok apa rasa dia. Bismillah. Sedap. Dalam dia pisang dia warna purple. Pisang dia warna purple, tengok. Ni tepung. Macam sedap. Manis. Manis. Macam Pulut ke? Ni pulut. Ni hijau. Pulut dengan pisang. Sedap. Sedap. Kita makan dulu. Ini dia. Sup keting.
RM RM 8 eh. Ada dua. Dia makan apa? Usus ayam. Kau nak makan? Dia macam sate. Ada 4 batang habis. Dia berdua je kojanya. Apa tak makan pun. Ini kuih apa nama? Tak tahu. Dia macam kuih Lopez pisang. Tapai. Ni kuih muih lah. Campur-campur je ni. Uish, kenapa? Oh. Jom kita makan dulu. Okey, ni lah. Oli-oli. Kalau kita nak beli bawa balik macam-macam jenis oli-oli tau. Uish. Ada beras. Yang usik. Ada kacang. Asam. Asam banyak. Asam. Jalan dulu. Jalan. Ada kopok lekor lah tu, nampak? Kopok. Jom jalan. Nampak tu? Keropok. Macam-macam jenis keropok. Ni keropok. Mek. Mana mama kamu? Ke sana. Sini. Pergi sana. Jom. Jom. Ini ada ikan masin Ikan kering. Ikan masin. Ini macam kat Indon Kan? Ikan kering dan keropok-keropok. Tepi. Sana? Apa nak ikan ni? Apa ada Jom dua? kita jalan-jalan dulu. Apa nak ikan ni ada dua? Ada dua? Nak tu. Itu bukan ikan ada dua. Itu dibelah dua. Nampak? Dibelah dua. Ikan. Jom. Ikan masin sedap ni. Buat nasi liwet. So mamanya beli buat nasi liwet. Okey. Sekarang kita dah keluar daripada tempat kita makan jadi. Kita dah turun kat bawah lah. Jadi kita naik dekat atas. Kan? Sekarang kita dah turun. Kita tengok dekat sini ada buah. Buah yang dah lama kita tak makan. Iaitu buah sentul. Dan buah ni pun besar. Biasa kita makan buah sentul kecil je. Ini besar buahnya. Buah sentul nampak tu. Ni macam biasa lah ni ada. Tapi ni lain sikit buah ni Tu buah apa tu? Ini salak hutan. Salak hutan. Ni. Salak hutan. Buah lychee bermerah menyala tu. Tu buah pelam mamanya beli semalam. Sini pada jual RM10 kot. Belasam. Nampak. Awet Kelantan. Dia jual. Okey, jom kita pergi tengok lagi. Bau lengang sikit dekat sini. Tempat buah-buahan. Ini baru betul tempat buah-buahan. Macam-macam buah ada. Tu, coklat. Ni pantang nak coklat pun. Nampak. Ini membelam ni. Dekat sana pun ada lah. Tapi tak tahulah berapa harga sini Kalau murah okey lah. Kalau harga lebih kurang, lebih baik kita beli dekat sana. Sebab dekat pasar Siti Khadijah ni, dia punya harga dia boleh dikatakan mahal jugalah. Daripada segi buah-buahan dengan makanan jadi pun. Yelah. Memang agak mahal lah harga dia. Kan? Ni jeruk. Jadi kita tengok jeruk lagi tu. Sedap. Kuah rojak ada. Asam ada. Macam-macam ada jual. Memang kenyang lah. Kalau banyak duit. Beli sajalah Kita modal pun tak keras. Jadi kita beli yang mana patut lah. Okey, jadi selepas selesai kita pusing satu pasar besar Siti Khadijah ni, kita pun nak beransur lah. Sebabnya kita lepas ni kita nak bergerak pergi ke pergi ke Kuala Terengganu. Tengok.
Awet luar. Ni lah Siti Khadijah. Kita tengok. Macam-macam ada jual. Kat luar ni pun macam-macam ada jual. Air minuman pun ada. Kan? Alright. Jadi kita nak cabut lah. Kita jumpa di video seterusnya. InsyaAllah. Alright.